Pertama, dia tak canah. Kedua, asalnya cat besi. Kita rasa tengok ada debu, tak ada minyak, tak ada air. Bila ada minyak, dia akan tertanggar. Okey, apa yang saya nak share juga paling penting ni, banyak berlaku isunya orang bok tu dah penuh cat, tapi dia cat menggunakan cat besi. Okey, bok tu dah cat, dia menggunakan cat besi. Tengok cat tu kan memang berkilat, cat tu besi. Bila dia nak cat semula, dia grinder, dia canang. Tapi dia canang lebih kurang, orang layang-layangnya tau. Tapi bila kita cat balik menggunakan cat resin, cat tu akan menggelupah. Siapa pernah jumpa cat gelupah? Boleh komen tau. Siapa yang pernah jumpa cat menggelupah, boleh komen tau. Okey. Dia cat menggelupah tu antara puncanya adalah pertama, dia tak canah. Kedua, asalnya cat besi. Kadang-kadang kita orang awam yang tak tahu, tak boleh nak membezakan cat besi. Bila nak tahu cat besi macam mana? Masa kita grinder tadi, dia ada bau dia lain macam. Cat besi dia tak macam fiber.